Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azri Zakaria sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Kebangkiat. Pada hari ini saya akan terangkan dalam TV PSS tentang projek STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics dalam sekolah kita ni. Untuk projek STEM pada kali ini, kita telah bersepakat untuk mengadakan satu bentuk aktiviti penanaman aquaponik. Aquaponik ni ialah gabungan di antara aquaculture, plego ikan dan juga hidroponik, menanam sayur-sayuran. Kita boleh saksikan bersama bagaimana program ini ataupun projek ini dijalankan. Sangat mudah, sangat simple dan memerlukan kos yang tak besar. Jadi seperti mana yang kita lihat di sini, pada bahagian bawah kita adakan aquaculture dan pada bahagian atas hidroponik, di mana sisa-sisa makanan, sisa-sisa najis daripada ikan akan diserap untuk menjadi makanan kepada sayur-sayuran. Diharap program ataupun projek ini merupakan langkah kepada program yang lebih besar untuk sekolah SK Kebangkiat. Terima kasih. Akan diterangkan lagi oleh pelajar-pelajar saya dalam segmen yang akan datang. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Amirullah Muslim bin Fakhru Akuma daripada kelas 6 Anggerik ingin memberitahu info tentang tanaman bandar. Semasa saya berada di tahun 5, saya telah belajar mengenai tanaman bandar dalam bawah subjek RBT topik 4. Tanaman bandar memang banyak, antaranya hidroponik dengan aquaponik. Di depan saya sekarang, ini adalah tanaman aquaponik. Tanaman aquaponik menggabungkan ternakan ikan dengan tanaman sayur. Saya akan memberitahu bagaimana sistem aquaponik ini berfungsi. Ini adalah takungan air ikan. Di dalamnya terdapat pam sisa kumbahan. Pam ini akan menyedot sisa kumbahan ke dalam dan akan mengalir ke dalam tanaman. Sekarang kita dapat lihat tanaman ini besar dan lebih baik.